welcome back to my YouTube channel. So, hari ni episod 2 kita orang review makanan dekat Lentera. Dekat Putrajaya Betul. So, kita orang beli loceng, air nanas, nasi goreng kampung. So, kita review air dulu. So, kita haus. Kita buka ni. Okay. So, kita orang beli air nanas ni dengan harga besar ni RM7. Kita haus gila. Belum akan rasa Tadi dulu. kita orang nampak macam tu. Banyak gila makanan ke? Sedap Pegang. tapi tawar. So macam kalau biar lama-lama nanti dia tak manis sikit. Okey tu. Tapi sedap sebab kita orang haus. So okey je. Nak review apa loceng lagi dulu? Nasi goreng kampung. Pegang sudu. Yep. Okay, next kita akan review nasi goreng kampung. Ni kita beli harga berapa? RM8. RM8. Apa di sini? Panasnya. Okay, adik cuba adik kita buka. Nampak menarik tak dia punya nasi goreng kampung? 3. Oh. Wow. Satu apa price eh? Fish cake. Sikit. Very di kampung nasi goreng dia. Sebab lihat warna dia memang warna nasi goreng kampung. Then dia letak fish cake 3 helai and timun 2. Bau dia sedap kan? Sedap gila. Sekejap. Okay macam tu. Rasa dulu. Okay, rasa lah Uish. Macam nasi goreng kampung-kampung. Bismillah. RM8 okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, rasa dulu. Kalau RM20 Kalau RM20 mahal. Untuk RM8 sedap. Cuma dia kurang masin. Berapa per 10? 8 per 10. Kalau 5 yang per air 10 sebab dia kurang masin. Air tu kalau bagi 8 per 10 Air tu sebab dia tak macam manis. bagi mungkin 9 kot. Yang ni macam rasa lagi. Okay, rasa. Rasa saya bagi berapa? Adik suka kan? Saya ada bagi 10 per 10. Suka? Bagi 9. Kenapa Dia lagi macam- satu kenapa tak bagi bintang? Kenapa lagi satu kenapa tak? Sebab rasa macam tak masak lagi. Tak mahal kan? Tapi sambil saya sedap. Tadi. Low. Banyak sayur. Banyak sayur. Kalau makanan kat Lentera ni okey, harga taklah mahal gila, okey je. Tak mahal sangat pun. Harap. Rasa loceng. Loceng. Next saya beli loceng. Ada juga 10. Berapa kita beli tadi? 3. Satu pulut, 2 cik. So 3 cucuk ni RM10. Apa pulut? Apa pulut? Loceng ni macam rasa lah geng. Rasa dia sedap, manis-manis, pedas sikit. Cuma soalnya kalau kita beli loceng kan, dia macam akan bakar balik sekejap kan. Tapi ni dia tak bakar balik kan. Dia masuk dalam plastik. Tapi ni kita bagi dalam 8 kot sebab saya rasa kalau kat desa pun Rasa cheese, tak cheese dia. Sedap. rasa pun baru bagi sikit-sikit. Aduh. Tengok sama tak banyak. Sama banyak lah. RM8. Banyak gila. Portion dia penuh. Ida pun belilah kan. Lepas tu dapat air macam itulah. Macam ni kan. Penuh kan sampai atas rasanya. Tapi bila dapat baru je macam gini. Air dia. Lepas tu bukan besar pun. Macam Kecil je. Kecil je. Berapa ringgit? Entahlah. RM2. Macam bayar lah. Nak?
je.